Kalau ada bajet besar, beli emas 10 gram, 20 gram, 50 gram tu memang sangat-sangat seronok sebab dapat emas besar, dapat kumpul dengan lebih cepat. Okey, tapi kalau kita ada bajet yang kecil 100 ke 200 ke, kumpul sikit-sikit pun seronok juga sebenarnya. Pertama sekali kita tak rasa terbeban. Contoh kata kita orang yang makan gaji kan, kita nak simpan 100 ke 200 ke sebulan kan. Amount dia kecil, tapi sebenarnya bila kita kumpul macam tu, kita tak rasa terbeban sangat dan kita mampu untuk buat secara konsisten setiap bulan. Keduanya, kita tidak akan rasa bersalah sangat. Contohnya kalau kita dapat gaji, kita dah hasilkan sebahagian 100 ke 200 ringgit dalam bentuk emas, at least dalam tempoh sebulan tu walaupun kita terlebih terbelanja, dah tak menyimpan dah duit lain, at least kita dapat cakap kat diri kita, tak apa aku dah simpan emas dah. So kurang sikit rasa bersalah kat situ. Ketiganya pula adalah bila kita dah menyimpan macam ni dalam tempoh 1 ke 2 tahun, insyaAllah gram emas yang terkumpul tadi dah banyak. InsyaAllah bila kita tengok balik, kita akan rasa sangat-sangat seronok dan kita pasti akan rasa kita dah buat satu keputusan yang bagus, satu keputusan yang bijak sebab harga emas pada 1 ke 2 tahun akan datang insyaAllah dah tinggi. Nice. Dan kita akan rasa seronok dengan apa yang kita telah buat selama 1 ke 2 tahun ini. So, simpan sikit-sikit tak ada masalah. Pastikan kita konsisten. InsyaAllah lama-lama dia akan jadi banyak juga. Alright, so itu saja dari saya. Yang mana yang nak mulakan simpan emas boleh rujuk pada video ataupun klik link di bio saya. Okay, saya bantu anda sebaiknya.